Assalamualaikum. Saya sekarang berada di Genting Highland sampai Grand Hotel. Hujan lebat sekarang. Sekarang pukul 2.50. 2.50. Tadi daripada Taman Melati ambil passenger guna InDrive. Jadi maksimum saya boleh dapat RM75. Tak apalah, RM75 tol saya bayar. Jadi dapat untung 70 lah. Okey lah tu. Jalan pun okey, lancar. Ni Genting Highland. Jadi ini Alhamdulillah. Tapi hujan lebat lah. Hujan lebat tadi ni, tak tahu nak gimana, nak landing mana, nak tunggu mana. Yalah, belum dapat passenger lagi lah. Oh, curamnya. Ni yang dia menurun ke bawah. Alhamdulillah. Kereta 43 km saya kira daripada Taman Melati lah. Petronas Taman Melati. Budak Cina 2 orang. Okey, dia starting tu tadi tak memberansangkan. Lepas tu tekan 2 kali, minta maksimum 75. Okey, terus. Jadi okey lah. Ni menurun lagi. Tadi tak sempat nak tunjuk lah. Tak sempat lah nak tempat sini kering. Okey, tempat teduh. Ini apa pula ni? Genting International Convention Center. Pakai InDrive ni insyaAllah lah dapat lah negotiate kan. Kita dapat negotiate e-hailing, taxi, pick up and drop off. Kita dapat runding. Saya agak-agak kalau boleh tunggu sikit. Boleh tunggu ke tidak? Tak tahu. Ni kali pertama saya sampai. Dah berapa tahun dah dulu. Ke 30 tahun. Dia punya bumper dusuk. Okey. Dapatlah sama macam tadi. 75 maksimum sampai Taman Melati je lah. 75 tu ke banyak tu. Okey, selamat.